Macam sebagai contoh lah, saya ada gapa-gapa, tak erti nak luah, melukis lah jadi tempat luar sayanya. Saya mula terdetik di hati masa tu. Melukis ni sampai bila nak suka-suka saja. Dan kebetulan pula lalu dekat saya punya Facebook masa tu. Dulu orang tua-tua guna Facebook lah. Bila kita ngaku lah kita tua ni. Kita guna Facebook je. Friendster. Friendster tak ada. Tak ada. Oh, muda lagi lah. Saya dah masa tu keterima dulu lah. Ya sebentar je kan. Gitulah. Biar gitulah masa tu. Lalu kat Facebook ada satu akaun nama Abeben masa tu. Minio jangan marah deh. Royak awal. Sebabnya masa tu Abeben ni dia naik dengan komik dakwah. Saya pun macam padahal masa ni dia ni masih ngaji. Masih sekolah tak silap saya. Sekolah menengah rasanya. Saya nampak dia macam, tapi masa tu dia macam dah nak masuk ke yuduh lah. Dia lukis komik dakwah. Yang masa tu saya ambil inspirasi lah dengan dia untuk melukis komik dakwah. Jadi masa tu adalah saya pun mula lukis dekat Facebook saya sendiri. Masa tu dekat Facebook personal lah masa tu. Sampailah satu masa tu kali ikutkan sebenarnya arwah ayah saya dia tak suka saya melukis. Cumanya bila saya masuk uni baru dia lepas.